Malam ni kita unboxing hadiah birthday. Umurnya semakin tua daripada anak menantu. Benda ni masak. Mentang-mentang kita dah tua dah, lepas pagi alat untuk masak. Aduh. Ni hadiah birthday. Kapok dia. Masak apa ni? Masak pillow. Masak pillow. Letak kat leher, kat belakang leher. Pasang lengur-lengur. Anak menantu duk sibuk. Sibuk depa hantar wakil. Depa hantar lah benda lah ni. Abah hari kalau lengur bubuh aja. Terima kasih pada anak menantu. Anak yang sulung. Menantu yang sulung. Terima kasih banyak-banyak. Umur aku dah 56 tahun. Tanah kubur dah bau. Macam ni lah hidup kita. Terima kasih pada yang memberi. Semoga yang memberi tu panjang umur. Rezeki tu dimurahkan. Okey. Duduk dengan aman damai. Terima kasih. Bye-bye.